Ingat korban, ingat amal korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah marilah bersama dengan Yayasan Amal untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. InsyaAllah Yayasan Amal melaksanakan ibadah korban telah pun melebihi 2 dekad. Dan kali ini insyaAllah kita akan terus melaksanakan korban di dalam dan juga di luar negara. Ibadah korban ini akan dilaksanakan, disembelih sendiri oleh relawan Yayasan Amal yang akan turun ke lapangan. Di samping itu juga tuan-tuan perempuan akan disertakan bukti sama ada dari segi video ataupun gambar sebagai menunjukkan bahawa ibadah korban tuan-tuan perempuan telah pun dilaksanakan. Jadi insyaAllah sekali lagi saya menyeru dan mengajak muslimin dan muslimat, insyaAllah kita berazam supaya pada tahun ini kita menjadi salah seorang daripada peserta yang melaksanakan ibadah korban, insyaAllah. Ingat korban, ingat amal korban. Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan korban, boleh hubungi saya di nombor yang tertera, insyaAllah.